Masih keliru bab 1. Bab ini menceritakan asas negara bangsa sebelum kedatangan Barat. 4. Fokus utama. Asas negara bangsa, ciri KMM, pentadbiran dan undang-undang, serta peranan pemerintah dan rakyat. 1.1 Ingat, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. 1.2 KMM ada 6 ciri. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. 1.3 Ingat, pembesar berempat, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. 1.4 Kestabilan Melaka bergantung pada kerjasama pemerintah dan rakyat. Pemerintah melindungi, rakyat taat setia. Untuk exam, fokus pada 6 perkara ini. 4 ciri alam Melayu, 6 ciri KMM, pembesar berempat, 2 Undang-Undang Melaka dan peranan pemerintah serta rakyat. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like dan share.